Video kali ni, I nak bawa korang hiking dekat ke Payang Hill. Tapi jujurnya, I agak nervous sebab I terlupa nak bawa kasut, cuma pakai sandal licin je ni. Bukan I je lupa, Encik Suami dan Aina pun terlupa. Tambah pula hujan dan licin. So, let's see sama ada kaki I survive ke tidak. Kakak Melati pun join sekali hari ni nak try trail baru dan mencabar pula kali ni. Siap I kena jadi cameraman dia pula. Okeylah korang, enjoy je lah macam mana kami hiking cuma berselipar, redah hujan dan jalan yang licin. Yang penting view hari ni sangat cantik sebab ada kabut lepas hujan. Paling syok dapat perkena kopi panas dekat atas puncak. Let's jom! Yang hikers kental, cuba korang bagi tahu apa makna hiking untuk korang. Bagi I lah kan, hiking bukan sekadar naik bukit. Dia pasal diamkan kepala yang bising dan dengar balik bunyi hati sendiri. Kadang-kadang kita rasa penat bukan sebab fizikal, tapi sebab hidup penuh serabut. Dan kat atas ni, walau badan letih, jiwa rasa lega, bebas, sejuk, ringan. Setiap langkah naik tu ajar kita satu benda. Kita tak perlu laju, kita cuma kena teruskan. Hiking connects me with peaceful moments. Bila langkah kaki kena tanah, rasa macam dunia berhenti sekejap. The view, the wind, the silence, semua tu buat I lupa dunia luar yang bising. Dan masa tu, I cuma dengar diri sendiri je. It's not just a hike, it's a reset. Untuk badan dan untuk hati. And I'll definitely come back here, bukan sebab trail dia senang, tapi sebab rasa tenang tu. Susah nak jumpa kat tempat lain. Kadang kita cuma perlukan satu bukit, angin yang sejuk. Dan hati yang sanggup berhenti sekejap dari kejar dunia. Next time, maybe with someone new or maybe just with a better version of me. Kanan, kanan. Melati ikut kanan. Cuma dengan berselipar saja kita mendaki ke Payang Hill. Alhamdulillah, tak kisahlah selipar ke dengan kasut ke, yang penting semangat. Baik, kita teruskan sikit lagi sampai ke puncak.
cakap. Kat sini. Orang kena sampai ke puncak akhirnya. Saya berjalan. Puncak akhirnya kita sampai. Hujan. Sekarang tengah hujan. Kita pun masih sampai ke atas ni. Tapi kita masih sampai ke atas ni korang. Nih, tunjuk bagi tahu ni. Nih, bagi tahu. Ada Berapa ketinggian dia bagi tahu nanti awak. Tak ada tempat berlindung lah bawah tu. Cakap lah. Ni maklum bagi kat awak ni. Video ni. Cuba. Kita terperangkap dalam hujan, guys. kita terperangkap dalam hujan. Mandi pula. Kita dah sampai dekat atas tapi kita terperangkap dalam hujan. So kita tengah tunggu hujan berhenti, hujan reda. Baru kita akan tutup puting dan kita akan cari jalan turun. Cari tempat yang ada kampus.
here nah. Find here. Nah, comel sini ah. Ni tengok. Biar abah ambil gambar ni nah. Nah, mai sini. Who are you texting with? Who are you texting? Putus ah? Huh? Break up? Is it Tobat Nasuha or just? Bottom of the heart. Kopi? Hah? Kopi? Kalau korang dah sampai puncak ni, jangan lupa perkena secawan kopi panas atau sejuk dekat bro ni. Black coffee. Memang ngam dengan tekak, tambah pula hujan sejuk. So, apa lagi? Let's kopi! Ais ada. Bukan air apa? Ana. Nah. Come. Just a quick comment. Meshy looking a good guy lah after this. That guy is not. So you cannot say like that lah. Everyone has their faith, their own Jangan faith. masuk klip ni daripada mula lagi, daripada abang cakap taubat lagi, jangan. Masa sana aja nak berak. Tak nak secawan kopi. Tak ada turun kamu je macam ni. Naomi tak habis ke? Okay guys, sekarang kita nak turun. Kita makan.
Sebab dah ada budak lapar ni. Ya. Banyak jalan 40. Entry point kan dia kata 40 ke berapa. Entry point 40 trail naik ke atas. How about you manja dia? Tak tahu kata jalan tadi. Jalan tadi landai. Jalan ni dah lah kena hujan. Tunjuk ke Tondap macam mana struggle. Hujan makin lebat, makin lebat.
Buku apa harga 500? Oh, ni buku study. Kalau harga 500, baik foto state je nak. Kau ingatkan buku. Okey, dah sampai. Ada orang tengah basuh kasut dia. Kesian dia. Kadin ni nak pakai kelas tau. Basuh kadin dia pergi pakai kelas. Okeylah, tak apa. Umi belanja reward untuk naik hari ni. Belanja Crocs. Belanja Crocs. Ya. Serius. Alhamdulillah. Sebabkan dia bermuka baik hari ni. Okey, jom kita makan. Dia pegang ni apa ni? Ya? Sabar dulu. Pada mangga. Okey, sabar dulu. Nyanyi boleh tak? Boleh. Okey. Boleh tak? Okey. Boleh. Okey. Okey, nyanyi cepat. Nyanyi nah. Nyanyilah. Tu nak dengar cepat. Dia suruh kita nyanyi ikut. Okey, cepatlah nyanyilah untuk bebe. Cepatlah. Adik, tangkap gambar lah. Mana sini? Mama dulu. Nyanyi sedikit. Cepatlah nyanyi. Malanglah nyanyi. Nyanyilah ramai-ramai. Bawa dia tak segar. Cepatlah nyanyi. Cepat, adik. Dah. Cepat dik. Allah selamat. Maklum nyanyi kan. Cepatlah. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah Selamatkan kamu. Betul. Bismillah. Bismillah. Adik baca dah. Bismillah. Panas. Geram. Ui, muka dia. Yeah. Wow. Dah. Okey, ada nak apa? Kita kebal. Okey. Wow. Mama lah. Janganlah. Itu je dia nak ke? Nyanyi je. Tu. Kutip. Lagi. Oh. Dah. Adik sini. Bebe sini. Bebe cepat. Bebe. Basuh. Okey, apa? Malam ni mana lagi?